Harga jualan yang terlalu mahal sehingga 3 kali ganda di beberapa karnival makanan di Bandar Keluang, Johor kebelakangan ini berpunca daripada sewaan tapak yang tinggi. Penetapan itu mendorong para peniaga menaikkan harga jualan bagi mengelak kerugian, namun tidak berbaloi kerana dalam masa sama sambutan juga berkurangan. Ahli Majlis di Majlis Perbandaran Keluang MPK Muhammad Khairul Ishak berkata, sikap penganjur yang hanya mementingkan keuntungan berlipat ganda menjadi punca utama peniaga terpaksa menjual makanan pada harga tidak masuk akal. Perkara ini turut disokong dengan harga barangan asas kepada setiap barangan jualan yang semakin meningkat ketika ini dan keadaan itu menyebabkan mereka tertekan dalam mencari keuntungan di samping perlu melariskan jualan. Bagaimanapun mungkin jualan mereka akan laris apabila harganya yang terlalu tinggi diturunkan kerana perlu diketahui bahawa hampir keseluruhan pengunjung adalah daripada golongan B40. Beliau berkata perkara tersebut dibangkitkan berikutan rungutan orang ramai yang membuat aduan harga jualan di karnival makanan di daerah itu terlalu tinggi. Sehubungan itu, Muhammad Khairul menyarankan agar satu perbincangan perlu dilakukan antara pihak berkuasa tempatan, PBT, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN serta penganjur. Jelas beliau tujuannya untuk mencari titik penyelesaian menang-menang. Beliau berharap pada masa akan datang, setiap karnival diadakan tidak membebankan orang ramai untuk berkunjung di samping memberi keuntungan kepada peniaga dan penganjur itu sendiri.